Puan dengan Damia, cikgu nak tanya sikit boleh? Boleh. Okay, cikgu nak tanya, best tak main escape room ni? Best sangat. Macam mana game escape room ni? Kamu kena buat apa? Korang kena baca jawapan. Tapi tak boleh tulis jawapan direct, kena guna kod je. Okay, kod dia contohnya? Contohnya A sama dengan 1. Okay. So, apa yang terakhir sekali? Kamu kena buat apa? Last sekali kamu nak keluar daripada escape room tu, kamu kena buat apa? Kena isi semua kod yang dapat tadi. Okay. Isi dalam jawapan dia tu. Okay, adakah dia membantu kamu dalam pelajaran kamu? Sangat membantu. Kamu ingat tak apa-apa definisi pendapatan, cara nak cari untung kasar? Yeah. Okay. Best tak? Best.